Assalamualaikum. What's up guys? Okay. So untuk malam ni, okay, kita kan ada dua pair yang Bampin share hari ni. Satu gold and then lagi satu GBP cat. Alright. So macam mana Bampin boleh jumpa dua setup ni? Okay, Bampin akan share lah analisis. So first kali kita akan start dengan high time frame punya SNR ataupun bumbungan lantai. So kalau korang tengok dekat sini, daily ada satu bumbung sini, right, yang petang tadi, and then lagi satu yang atas ni, tapi dia baru sampai malam ni. Okay, so kalau korang tengok dekat H4 ni, H4 ni apa yang dia buat? Dia buat breakout. Okay, so bila once dia buat breakout, dekat sini kita panggil retracement ataupun discount atau pullback ke apa semua. So bila dia retrace ni, dekat sini kita boleh cari peluang terus entry atau Bampin akan tapis few time frame untuk korang, sebab Bampin nak make sure setup yang Bampin share tu selamat. Alright, so lepas H4 Bampin pergi ke H1. Okay, so bila price sini dia dah retrace, sini dia retrace H4. So price masuk dekat dalam ni, dia buat breakout H1. Okay, so kita dah complete Bampin punya SOP. First kali daily, and then second H4, nombor 3 H1. So korang dah boleh terus entry bila dia retrace. So kalau korang tengok dekat sini kan, dekat sini yang kita makan, sini confirmation, double time frame punya confirmation, sini dia retrace, kita sempat makan 30 pips, tapi kenapa price tetap naik? Alright, so dari minggu lepas Bampin ada tekankan yang gold nak buy. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat monthly, sini dia dah breakout level ni, satu. Okay, monthly dah buy, weekly pula minggu lepas dia dah break level yang ni. Okay, weekly pun dah buy. Okay, lagi satu daily pula. So kalau korang tengok daily dekat sini dia breakout. Okay, dekat sini dia breakout, tapi bila tengok dekat H4 dia punya confirmation dia lambat. Yang selamat tadi masa petang ni yang Bampin bagi tu, yang selamat adalah untuk sell. Kalau korang entry buy sini, dia possible sini dia punya breakout ni boleh jadi confirmation untuk nak terus terjun lagi-lagi untuk ada NFP malam ni kan. Okay, so Bampin bagi sell tadi adalah setup yang selamat untuk korang. Kalau kita buy, belum tentu lagi untuk dia terus buy. So macam mana kita nak follow trend buy? So sekarang ni kita dah dapat, kita punya sekarang ni daily punya momentum baru double confirm untuk dia nak jadi buy. Apa yang kita boleh buat, kita tunggu minggu depan ataupun jika kalau ada retracement untuk kita re-entry balik untuk long term buy dalam gold ni. Okay, so itu untuk gold. And then the second setup tu is GBP cat. Okay, first kali tadi Bampin jumpa dekat daily. Alright, macam mana, korang mesti pelik, macam mana Bampin boleh jumpa, boleh entry sell dekat sini, padahal mana ada dekat mana bumbung pun kan, ataupun SNR. Okay, so let's say kalau situation macam ni korang confused, tak tahu dekat mana nak ambil SNR, untuk korang nak lagi clear boleh pakai line chart. Alright, so kalau tengok dekat sini ada tak bumbung? Tak ada. Ada breakout apa-apa? Tak ada. So yang ni je ada. Okay, so kita mark je ni, mark, inilah kita punya bumbung daily. Okay, pergi dekat H4. Bila dekat H4, dekat sini dia ada breakout. Pergi dekat candlestick. Kalau kat candlestick korang tak nampak dia dah breakout, sini baru korang consider dia breakout. Okay,
So kalau korang pakai line chart, korang nampak benda ni clear, dia dah breakout dekat sini. So bila H4 dah breakout, pergi dekat H1 untuk nak re-entry. Sekejap kita mark dulu. Sini tempat Bumpin letak horizontal line sini, tempat candle H4 yang sini tutup. Okay, so bila H1 ni, so korang nampak dekat sini dia tempat dia breakout tadi. Alright, and then dekat sini tempat dia retrace. So bila dia retrace, kita boleh zone kan lebih kurang macam ni. Time Bumpin buka chart tadi, sedar-sedar price dah dekat tengah, tapi Bumpin confident lah dengan direction dia. Okay, so boleh letak macam tu. So settle dekat TP3 kita juga settle di. Okay, setup ni kita panggil setup. Setup ni dia ada dua jenis. Satu setup reversal, lagi satu continuation. Yang kita makan tadi, kalau korang perasan, price dah turun. Betul tak? Price dah turun. Tapi macam mana Bumpin berani bagi lagi untuk sell? Sebab Bumpin tahu dia potential untuk nak turun lagi. So yang kita makan tengah-tengah trend adalah setup continuation. Okay, continuation. So reversal tu macam mana? Alright. So reversal ni tempat price mula untuk pusing. Contohnya macam kita ambil yang ni. Okay, yang ni reversal. This one is reversal. Ni reversal. Okay. So let's say kalau korang cari setup dekat sini kan, walaupun dekat sini bumbung, sini ada bumbung, so nampak dia continue naik. So dekat sini, dalam ni pecahan harga ni, H4 atau H1 akan ada continuation. Alright, so nanti dalam next class Bumpin akan ajar lagi detail lah untuk nak identify continuation ni. Okay, so itu je analisis, simple je. Anything kalau korang ada yang tak faham, ada apa-apa soalan dari segi technical analysis atau money management, cara nak maintain account ke apa semua, just PM ataupun contact Bumpin direct, and then Bumpin dengan team Bumpin akan cuba untuk guide. Bumpin akan bagi tahu satu-satu apa yang sesuai untuk korang, apa yang boleh bantu korang, apa semua dari segi macam mana nak tahan lama account, dari segi technical korang buat analisis sendiri betul ke tak betul. Okay, so semua Bumpin akan tolong. So basically group Lupin Partner ni adalah trading camp kita. Bumpin akan keep on share non-stop knowledge dekat dalam group Lupin Partner ni. Okay, alright, so itu je. Anything nanti contact je Bumpin. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.